kita berniaga, kita mesti akan ada hiccup dia. Impian kita ada kat situ dah. Dalam kita belajar ni, anda kena faham satu perkara. Rahsia untuk kita sukses, pertama, ia memang terletak kepada kita punya impian. Sejauh mana, sebesar mana kita sanggup letakkan impian tu. Dia, kalau orang tu impian pun dia fail, dia tak ada impian, mana mungkin dia nak capai atau boleh capai apa yang dia nak capai tu. Impian ni dia macam kompas, ataupun impian ni umpama rumah api yang membantu si pelayar nahkoda di atas kapal di malam yang gelap. Dia tak tahu nak pergi mana, dia just tengok saja apa rumah api tu, and then dia bergerak ke arah tu. So of course kita kena ada impian kalau kita nak capai apa yang kita nak capai tu. Nombor satu, bila mana kita dah ada impian tu, maka kita kena tahu bagaimana untuk bawa atau bring ourselves untuk capai impian tersebut. Terutama kalau kita berniaga, kita mesti akan ada hiccup dia. Impian kita ada kat situ dah. Impian memang kita dah pasak kat situ kat depan tu, tapi dia ada hiccup. Hiccup ni umpama ombak bergelora yang membadai kita punya bahtera. Jadi kita nak tahu how to handle. Dan ramai orang sekarang ni, apa yang membadai dia in term of sales selepas puasa dan raya, orang tak membeli seperti mana sebelum ni. Jadi ada orang dia kata apa, alamak ruginya hari tu aku tak buat betul-betul kan. Orang hari tu dapat bonus, sekarang dah tak ada bonus kan, bonus dah habis. Jadi masa ni aku nak buat ni, alamak sakit.